Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran. Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Jordan adalah bumi Syam. Dan bumi Syam hari ini meliputi negara Israel. Syam adalah Jordan, Syam adalah Palestin, Syam adalah Lebanon, Syam adalah Syria, Syam adalah sebahagian Iraq, Syam adalah sebahagian Iraq, Syam adalah sebahagian Libya. Inilah disebut negara-negara Mediterranean Timur. Inilah negara-negara Mediterranean Timur. Dan bumi inilah yang menjadi saksi kepada peristiwa Malhamah Kubra. Apa dia Malhamah Kubra? Perang akhir zaman ataupun perang dunia yang ketiga akan berlangsung di bumi Syam. Dan sekarang lihatlah kepada rentetan peristiwa revolusi Arab Spring. Bila dia pergi ke satu negara yang nama dia Tunisia, begitu mudah beberapa ketika Tunisia tumbang. Dia berpindah ke negara Libya. Beberapa ketika, mungkin lebih lama dan lebih liat daripada Tunisia, akhirnya Gaddafi tumbang. Begitu juga bila dia pergi ke Mesir. Beberapa ketika mungkin lebih lama dan liat daripada Libya, akhirnya Hosni Mubarak tumbang dan jatuh. Akhirnya melalui pilihan raya yang kononnya telus, akhirnya naiklah presiden baru yang amat-amat dinantikan dan didahagakan oleh rakyat, Presiden Morsi. Tapi bertahan lama mana, akhirnya Morsi juga diranapkan oleh mereka, lalu naiklah Jenderal As-Sisi yang berfahaman Syiah. As-Sisi itu fahamannya adalah Syiah. Jadi Syria, sampai hari ini Syria tak jatuh-jatuh. Paling liat, paling lama, kerana inilah bumi Malhamah Kubra. Akan tercetus perang dunia akhir zaman di sini. Dalam keadaan fitnah yang muncul ini, pelbagai gerakan muncul. Di sinilah timbulnya ISIS. Di sinilah timbulnya Jabhah Nusrah. Di sinilah timbulnya pejuang-pejuang Islam yang lain. Sampai hari ini umat Islam keliru. Hak mana pejuang yang betul-betul di atas jalan sunnah wal jamaah, hak mana pejuang di atas jalan aliran Wahabi, hak mana pejuang di atas aliran Syiah, hak mana pejuang jalan selain daripada agama Islam. Jadi kita pun keliru. Bila dengar orang-orang duk cerita, bila dengar orang-orang duk ceramah, ISIS ni bagus, cuma diselewengkan. Ada pula orang kata ISIS ni memang agenda Yahudi, memang agenda Zionis. Kita pun jadi keliru. Sebab itu, saranan saya, mungkin kepada Kementerian Pertahanan, kita ni orang kecil, siapa nak dengar suara dan pendapat kita? Tapi kalau ada yang berkelayakan dan integriti, salurkan. Sepatutnya kita menerusi Kementerian Pertahanan. Kita lantik seorang pegawai kita yang kita rasakan sesuai. Buat perisikan di sana, jadi spy di sana, mungkin orang biasa ke apa, lihat suasana sebenar. Maksudnya hantar pegawai ni tengok suasana sebenar yang berlaku di Syria. Ambil analisis, ambil data, ambil apa, maklumat tu dapat, kita tahu suasana yang berlaku, balik cerita kat rakyat kita. Maksudnya kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni, hak mana betul, hak mana salah, hak mana keliru, hak mana silap, jelas. Dan ini kita pun tak tahu. Abang tahu hak mana betul, hak mana benar sekarang? Tak tahu. Abang tahu? Tahu. Siapa pun tak tahu, keliru. Saya pun tak tahu. Tu ni tahu, tak tahu, dia jadi macam apek pula tak? Apek dengan almarhum Bok Kuman tak? Hang tahu, hang tak tahu. Aku pun tak tahu. Tu dalam filem. Tapi hakikatnya kita dah jadi keliru. Saranan yang paling rapat kita boleh buat cara itulah. Seorang pegawai kita dihantar, lihat suasana dan keadaan sebenar. Jadi hari ni duk masing-masing ambil maklumat Google, ambil internet tu, ambil internet ni. Jadi maklumat kita tak sahih, maklumat kita tak berapa tepat. Bukan nak kata semua salah, bukan nak kata semua betul.
Tetapi peratusan itu, sebab internet ni adalah zaman fitnah. Macam-macam orang boleh buat, macam-macam orang boleh reka, macam-macam orang boleh letak. Akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti condition yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak, tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat. Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa, tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyoh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Datang melalui ideologi dan akan datang melalui sistem-sistem. Yang mana kefahaman-kefahaman ini, ideologi ini dan sistem ini akan lebih mengarah kepada tujuan-tujuan utama Dajjal untuk menyesatkan umat manusia di akhir zaman. Dan kita kena tahu, bila Dajjal ini zahir dan muncul, sebenarnya kita sudah ada musuh sedia kala. Musuh yang azali dan abadi. Dengan bahasa mudah, kita ada musuh yang nampak tengok, kita ada musuh yang tak nampak tengok. Musuh yang tak nampak tengok, yang abadi, hak duk berkonfrontasi sejak zaman dulu dengan manusia dan makhluk pertama kejadian Allah, iaitu iblis. Hak ni kita tak nampak. Jin-jin, setan-setan, iblis-iblis ni yang kita tak nampak. Yang nampak ni Dajjal dalam bentuk manusia.
Yang jadi Dajjal hari ni tak nampak mungkin sebab dia menyembunyikan diri dia. Dia menyembunyikan identiti dia. Walhal dia hidup dalam lingkungan kita. Dia hidup bersama kita, tapi disebabkan penyamaran identiti tersebut kita tak boleh nak kenal. Siapa Dajjal yang akan dizahirkan Allah secara sebenar di akhir zaman mengikut ketentuan, ketetapan dan takdir yang menanti dia untuk memuncul dan menzahirkan diri dia di akhir zaman kelak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang mengambil dua-dua manhaj dan metod tadi. Hak yang ketiga ni, dia kata personality pun betul dan dia kata sistem pun betul. Kenapa dia merangkum kedua-duanya? Kerana dia menganggap bahawa antara Dajjal dengan fitnah Dajjal itu dua hal yang berbeza. Yang tu kita kena faham. Jadi bagi dia Dajjal itu lebih mendominasi pendapat pertama dan fitnah Dajjal itu lebih mendominasi kepada pendapat yang kedua. Jadi kita hari ini duk menghadapi hak metod yang kedua, iaitu fitnah Dajjal. Hak zahir Dajjal, hakikat Dajjal yang sebenar belum lagi muncul. Kita hari ini duk berperang, duk berhadapan dengan fitnah-fitnah dia saja. Jadi fitnah-fitnah ini dilakukan oleh sekutu-sekutu dia, tentera-tentera dia, tali barut dia, pejuang-pejuang dan penyokong dia. Kadang-kadang di sinilah timbulnya asas-asas pergerakan dia, keluarlah perlambangan-perlambangan, simbol-simbol, logo-logo, gambar-gambar dan sebagainya. Dan bagi yang meneliti, istilah saya kalau orang Kelantan yang sentiasa berkubang. Berkubang ni sesuai dengan kerbau. Maksudnya kerbau hari-hari dia pergi keluar ke, dia pergi makan ke, dia pergi mana, dia akan balik berkubang juga. Jadi orang yang sentiasa berkubang dengan benda ni, mungkin atas dasar pengalaman dan pengamatan, dia akan cepat nampak. Sebab tu dalam banyak-banyak kes, ramai orang tanya, pasal apa bila kita tengok filem ataupun kita dengar lagu, pasal apa ustaz boleh kaitkan benda ni dengan benda ni. Kita bukan nak kait sangat. Tapi sebab pengalaman kita berkubang dan pengamatan kita terhadap benda ni, kita nampak lirik-lirik lagu, jalan-jalan cerita yang dipaparkan melalui filem-filem tu lebih mengarah kepada kajian-kajian dan bidang ni. Jadi kita cepat nampak, sama macam seorang yang mengamalkan perubatan Islam. Ada seorang Tok Bomoh perubatan Islam, ada seorang orang biasa. Tok Bomoh ni dia nampak macam dah tak kena dah. Mungkin dia nampak jin ke, mungkin dia nampak kawan ni sakit, mungkin kawan nampak dia ni tak segak. Tapi orang biasa apa pandangan pada orang lain? Tak ada apalah. Sebab apa? Sebab tu bidang dia. Antara betul dengan salah tu perkara kedua, tapi dia dapat rasa, dia dapat hidu tentang hal-hal tersebut mengikut kepakaran dan bidang masing-masing. Walaupun begitu, kita ilmu ni ada had. Kita tak boleh nak capai dan langkau semua benda. Okey, nampak dah tiga aliran paling awal. Dan bila tiga ni muncul, dia akan muncul tiga lagi hak lain. Hak ni lebih berteras kepada pemahaman dan manhaj yang dibawa. Pertama, ada kumpulan-kumpulan yang menganggap isu Dajjal, yang menganggap isu fitnah Dajjal ini adalah benda ringan. Ini kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai takhfif. Meringan-ringankan isu Dajjal dan fitnah-fitnah dia. Maksud meringan-ringankan di sini, tak perlulah ustaz kita nak bersibuk-sibuk sangat pasal Dajjal. Tak perlulah kita nak bersungguh-sungguh sangat nak kaji pasal Dajjal dan fitnah-fitnah dia. Kadang-kadang terlampau bersungguh kita kaji bab Dajjal ni menyebabkan umat Islam ni jadi jadi non-aktif, jadi pesimis. Nak buat kerja tu bimbang Dajjal keluar, nak buat benda ni bimbang fitnah Dajjal, nak buat benda ni takut kerja Dajjal, nak buat benda ni, jadi menyebabkan orang Islam ni jadi tak aktif. Duk ditakut-takutkan dengan isu Dajjal, duk diwar-warkan dengan isu Dajjal, kita jadi pesimis. Kita nak orang Islam ni berbudaya aktif, sentiasa maju, sentiasa pantas, sentiasa ke depan. Jadi kurang-kurangkan isu tentang Dajjal. Ada yang lebih jauh menganggap isu Dajjal ni adalah isu dongengan orang Islam sendiri. Ada yang anggap Dajjal ni khurafat,
dongeng, benda yang diada-adakan, direka-reka dalam agama. Sebenarnya Dajjal ni tak wujud. Kalau kita tengok dalam Quran, tak ada satu kalimah, tak ada satu perkataan pun yang Allah cerita pasal Dajjal. Walaupun demikian, otentik sumber dalam agama kita, kita masih ada sabdaan hadis-hadis Nabi. Dalam hadis Nabi memang tidak dikecualikan daripada sabdaan baginda bercerita tentang asyratus sa'ah. Hari-hari kebangkitan, hari-hari akhirat, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Dan bila membicarakan tentang tanda kiamat besar, salah satunya ialah kemunculan Dajjal. Ini jelas dan nyata yang kita tak boleh nafikan kemunculan Dajjal dan fitnah dia di akhir zaman dalam konteks agama. Jadi kadang-kadang yang keluar macam ni, contoh mungkin kita pernah dengar, mungkin kita tak pernah dengar. Daripada golongan-golongan etis, daripada golongan-golongan murtadin. Bila kita membicarakan tentang epik, tentang legenda, tentang hal-hal kuno, tentang kuda Pegasus contoh, dalam Rom, dalam Yunani, tentang rusa terbang Santa Claus, dalam hal-hal yang keterkaitan dengan orang Kristian. Dan kita juga ada benda yang hampir sama yang disebut sebagai buraq kan, dalam konteks peristiwa Isra' Mi'raj Nabi. Sampai ada orang Islam sama macam kita menganggap ini adalah hal-hal khurafat, dongeng yang diadakan dalam agama. Jadi dia mempersoalkan balik apa beza Pegasus Yunani or Rom, apa beza rusa terbang Santa Claus, dan apa beza buraq Nabi Muhammad. Tak ada beza pun. Cerita ni untuk membodoh-bodohkan penganut agama masing-masing saja. Sedangkan Nabi Muhammad naik seorang, dia pun tak bawa saksi untuk membenarkan peristiwa-peristiwa yang dia lihat. Kononnya dia pergi ke syurga, tengok macam-macam. Kononnya dia melihat neraka, tengok macam-macam. Siapa dia punya witness, siapa dia punya saksi, dia boleh bercerita. Persaksian dia pun selepas dia turun. Ada yang menolak, ada yang kembali murtad, ada yang sokong dia, terutama Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Bagaimana kita nak menghadapi dan menanggapi persoalan dan serangan-serangan sedemikian yang datang dalam agama? Kalau nak orang Islam membenarkan tentang buraq Muhammad, kenapa dinafikan tentang Pegasus dan Santa Claus dalam agama lain? Walhal cerita lebih kurang saja. Nak jadi nampak legenda, nak jadi nampak mitos, nak jadi nampak epik, nak jadi nampak kuno. Baik, itu antaranya. Kita kembali. Yang kedua, kita sebut sebagai kumpulan yang dianggap sebagai terlampau paranoid dan taksub. Ni disebut taskil, terlampau memberatkan. Dia ni seolah-olah nak kaji Dajjal 24 jam, Dajjal. Fitnah Dajjal tak berhenti. Biasanya sebelum ni tak tahu tentang Dajjal, tak tahu tentang fitnah Dajjal. Bila dia berminat, bila dia nak ambil tahu, dia sampai jadi tahap paranoid. Bersungguh-sungguhnya dia sampai segala hal nak dikaitkan dengan Dajjal. Dan hari ini juga kita menerima antara kritikan, tuduhan dan tomahan yang sama. Ustaz ni tak berhenti kaji. Kaji pun kajilah, kita ada benda lain. Orang boleh tengok kehidupan kita. Kita ada ruang untuk diri sendiri. Kita ada ruang untuk ibadah. Kita ada ruang untuk murid-murid di sekolah. Kita ada ruang bersembang, bersantai dengan kawan-kawan. Kita ada ruang bersosial dengan masyarakat. 24 jam ke tu? Banyak lagi ruang yang kita buka untuk hal-hal lain. Kita kaji pun mungkin sejam, 2 jam sehari. Itu bukan hal-hal hari kita nak fikir pasal Dajjal. Ni hak tuduh paranoid ni sampai jumpa hal-hal logo-logo lambang 3 segi ni terus dikaitkan dengan Dajjal. Sampai makcik nasi lemak pun pening. Baru nak beli nasi lemak bungkus 3 segi. Ni ada. Makcik ada ahli kumpulan Freemason ke? Kuih lopeh 3 segi pun bermasalah, samosa 3 segi pun bermasalah. Kedai kopi hak pasang apa ni? Penutup kain ni hak lambang macam papan dam hitam putih pun lantai Freemason. Pakcik tuan kedai Freemason pun dia tak kenal. Ada terkait. Ini karut. Dah dia nak kaji. Jangan sampai terlebih, jangan sampai paranoid, jangan sampai melampau.
Sampai semua benda kita nak kaitkan tu. Tidak sampai tahap tu. Tapi yang kita nak, kita masuk dalam golongan antara pertengahan. Mutawassit. Tidak terlalu kita meringan-ringankan isu Dajjal dan tidak terlalu kita memberat-beratkan sampai perenok dan melampau tentang isu Dajjal. Kalau kita nak meringan-ringankan, seolah-olah kita sekarang berada dalam comfort zone. Kita berasa selesa, tak ada gangguan. Apa ini isu Dajjal, fitnah Dajjal? Aku boleh keluar rumah, pi kerja, pi ambil anak, pi hantar anak, pi ambil isteri, pi hantar isteri, isteri aku boleh kerja, aku boleh keluar makan, semua selesa, tak ada gangguan. Mungkin kita beranggapan kita berada dalam comfort zone. Tetapi sebenarnya percikan-percikan virus, percikan-percikan serangan dari sudut mental, dari sudut mind control dan sebagainya sedang giat berjalan. Tanpa kita sedari. Sebab kita rasa kita duduk dalam comfort zone, sebab kita tak mahu ambil tahu. Dan kita nak the life must go on. Hidup ni mesti diteruskan. Fikir pun jadi lagu tu, tak fikir pun jadi lagu tu. Jadi yang penting aku boleh hidup tiap bulan 20 hingga 25 bulan, tengok perut 6,000 masuk dalam akaun. Tak ada orang kacau. Okey. Sekarang ni fikirkan, antara fitnah-fitnah Dajjal yang selalu kita duk sebut dan orang pun duk condemn, ustaz berhentilah bersembang pasal Dajjal dalam masjid. Siapa nak buat kerja ni? Kalau benda tu tak berguna, kalau benda tu tak ada faedah. Sebab kita fikir, dalam satu hadis Nabi menyebut, tidak ada seorang Nabi pun yang tidak pernah memperingatkan kaum masing-masing tentang Dajjal. Bukan Nabi Muhammad dengan umat dia saja cerita pasal Dajjal. Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni tak pernah berhenti peringatkan kaum masing-masing tentang fitnah Dajjal, nak bagi tahu betapa besar dan dahsyatnya fitnah dia. Kita cerita hari ni, kita sembang hari ni, bukan nak umat Islam ditakut-takutkan dengan Dajjal. Who is it? Dia just salah satu makhluk Allah. Yang perlu kita takut ialah Allah. Cuma yang Nabi pesan sangat tu, takut kamu terkena dengan fitnah dia. Kalau waktu Dajjal keluar, aku ada bersama kamu, aku yang akan jadi benteng, aku yang akan protect kamu. Tapi sebab aku duk pesan hadis lagu ni, hadis lagu ni, hadis lagu ni, sebab dia akan keluar, selepas aku tak ada. Siapa yang akan jaga kamu, siapa yang akan protect kamu? Jadi dia dah tinggalkan ramalan-ramalan, dia dah tinggalkan perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan Dajjal menerusi hadis-hadis sabdaan dia. Jadi sebenarnya antara fitnah Dajjal ni, kalau kita kaji sungguh, dia lebih banyak akan mengikis akidah kita. Etisme boleh mengikis akidah, materialisme boleh mengikis akidah, Zionisme boleh mengikis akidah. Adakah kita berasa hilangnya akidah itu lebih berbaloi daripada hilang benda yang lain? Hari ini setakat diri saya seorang difitnah, tak ada masalah. Keluarga saya difitnah, tak ada masalah. Isteri dan anak-anak saya difitnah, tak ada masalah. Kalau orang kampung saya difitnah, mungkin masih berbaloi untuk kita tahan. Tapi siapa yang sanggup tahan kalau hari-hari Allah kena fitnah? Siapa yang sanggup tahan kalau hari-hari Nabi kena caci dan maki? Siapa yang sanggup tahan kalau hari-hari agama kita diperkotak-katikkan oleh mereka? Ini tanya iman masing-masing pada dada kita. Bila hal-hal ni mereka buat, apa sentimen, apa perasaan yang kita ada, terutama bila Allah, bila Nabi Muhammad, bila agama diperlakukan sedemikian. Tentang hal kita tak ada masalah. Sebab kita sedar sebagai manusia, kita ada lebih dan kurang. Dan mungkin orang yang kritik kita melihat kekurangan tadi. Orang yang kritik isteri, anak, keluarga dan apa, melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Walaupun tu sifat manusia berbanding dengan Allah. Manusia ni kalau 99 kali kita buat baik, sekali kita buat jahat, dia ingat mana? Dia ingat sekali tu lah. Hilang terus 99 kebaikan kita bila sekali kita buat jahat. Tapi tengok apa yang Allah buat pada kita. 99 kali kita buat jahat, sekali kita bertaubat, 99 dia rilis terus. Itu Allah. 99 kali kita buat jahat, sekali kita bertaubat, tak ada dah 99, satu tu hak dia pegang. Tapi manusia sebaliknya. Hak satu itulah dia duk pandang. Oh, aku ingat ke baik.
Aku ingat ke bagus. Aku ingat kalian rupanya satu dia duk canang, satu dia duk angkat. Tak payah percayalah, tak payah nilah, tak payah nilah. Hak baik kita langsung tak ada dah. Itu nak mengajar kita apa? Jangan sekali-kali buat jahat lah. Bila buat jahat, orang ambil hal sangat. Betul dah pepatah Melayu kata apa? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya situ buat jahat kena banyak kali. Dia kata jangan sekali buat jahat. Sepatutnya dia ada benda yang dia hidden di situ. Buat jahat jangan sekali-kali, tapi dia buang kali yang kedua tu. Jadi kalau jangan sekali tu budak dengar, oh maksudnya kena buat jahat banyak kali, jangan buat sekali. Sekali pun jangan buat jahat, tu lah poin dia. Okey. Maksudnya kita duduk yang pertengahan. Maksudnya jangan terlalu meringan-ringankan. Ni babitkan akidah, dan jangan terlalu memberatkan kita. Jangan terlalu memberatkan. Jangan fikir sangat pun. Tak boleh nak tinggal langsung, jangan terlampau paranoid. Kenapa orang sebut paranoid? Kalau nak kira hubung kait, contoh saya ambil. Kalau zaman dulu, waktu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh dulu, waktu Allah wahyukan kepada dia bakal berlaku banjir yang besar. Lalu Allah merintahkan dia bina apa? Bina bahtera. Standard orang bina bahtera ni kat mana? Tepi laut, dalam laut. Dia pergi bina atas darat. Lepas tu dia cerita pula kat orang, banjir besar akan datang tu sebab aku bina ni. Memang kalau nak istilah tu hari ni, boleh. Pengikut-pengikut Nabi Nuh kata Nabi Nuh ni paranoid ya. Percaya sangat banjir besar nak mari sampai buat lagu ni, sampai sedia lagu ni, sampai protek lagu ni, sampai cadang lagu ni, sampai ni lagu ni. Seolah-olah Nabi Nuh ni mengada-ngada. Bila mari sungguh, apa jadi? Hanyut habis lah. Bila mari sungguh, lemah habis. Bila mari sungguh, tenggelam habis. Bila mari sungguh, habis punah segala keturunan. Itulah paranoid dia. Maksudnya biar kita berada dalam pelampauan dan paranoid yang nyata dan jelas, mengikut nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Baik, kita pergi satu lagi. Bila dah dapat 3 yang pertama, kita dapat 3 yang kedua. Hari ini kita nak duduk di mana? Nak duduk hak pertama tadi yang hanya Dajjal ni sebagai susuk, nak tunggu hak tu. Kalau ambil hak pertama nak tunggu hak Dajjal, seolah-olah fitnah dia tak wujud lah. Tak ada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal akan muncul bila dia keluar. Yang kedua, orang tu tak ada. Sistem saja yang ada, ideologi saja, faham saja. Yang ketiga lah, yang terbaik. Maksudnya antara Dajjal dengan fitnah dia, 2 hal yang berbeza. Dan hari ni, apa saja yang menyelisihi dan menyimpang kebenaran, bolehlah kalau kita nak panggil fitnah Dajjal. Apa-apa saja yang Quran kata, dia lawan. Apa saja yang sunnah kata, dia lawan. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan. Sekarang kita masuk hak paling berat. Bila kita sebut antara sebelum Dajjal keluar. Dajjal tak keluar lagi. Bukan tak keluar sebenarnya, dia dah ada, belum menzahirkan. Tu je bahasa yang mudah, bahasa paling tepat. Dia dah ada, dia dah wujud, dia dah muncul, tapi belum menzahirkan. Bila dia zahir, inilah fitnah paling besar. Sebab pertama sekali dia akan claim dia apa? Mula-mula Nabi dulu. Dia akan menyamak jadi Nabi. The false Messiah. Nabi mana yang dia nak menyamar? Nabi Isa. Nabi Isa itulah the truly Messiah. Jadi sebelum Nabi Isa tu turun, dia akan menyamar jadi penyelamat yang palsu, the false Messiah. Jadi bagi setiap penyelamat yang dia nak dakwa dan claim dia adalah the truly Messiah, dia perlu ada kehebatan, dia perlu ada keluarbiasaan, dia perlu ada mukjizat, sama seperti orang yang dia nak dakwa. Otomatik kalau dia nak menyamar jadi Nabi Isa, dia perlu ada kelebihan dan mukjizat sama seperti Nabi Isa. Antara yang paling besar mukjizat Nabi Isa ialah boleh menghidupkan orang yang mati. Sayalah apa dia? Penyelamat yang ditunggu-tunggu. Cuba Ustaz hidup orang mati, tak boleh. Siapa nak percaya? Cuba menyembuhkan penyakit orang buta, tak boleh. Siapa nak percaya? Cuba menyembuhkan penyakit sopak, tak boleh. Siapa nak percaya? Nak bagi orang percaya, kita kena tunjuk bukti.
Kita kena tunjuk hujah kita boleh buat sama apa yang kita dakwah. Walaupun kita tu nak menipu. Memang kita nak berbohong. Memang kita nak menipu. Tapi berbohong dan menipu kita perlu hujah dan pembuktian sama dengan orang yang kita nak jadi. Okey. Seterusnya, kita tengok. Apakah fitnah-fitnah yang bakal dikeluarkan oleh Dajjal? Hari ini boleh saya ambil walaupun banyak, tapi kita ambil yang paling asas dan dasar 3. Etisme, materialisme dan zionisme. Baik, kita tengok teras yang pertama, etisme. Apa maksud etis? Tak percaya kewujudan Tuhan, tak percaya Tuhan tu ada. Lawan dia teisme. Buang A depan tu. Teisma ni golongan-golongan yang percayakan Tuhan. Etisma golongan yang tak percaya kewujudan Tuhan. Baik. Sebenarnya ada perbezaan tak antara tak wujud dengan tak nampak?